Nampak gayanya Blockis tak nak kalah dengan Keyplay ni. Okey, sekarang tengah heboh dan juga tengah viral berkaitan dengan line up terbaru keluaran Blockis, iaitu Galaxy version S. Macam yang korang tahu, kalau Blockis ni memang terkenal dengan dia punya Galaxy version yang macam Lego tu kan, yang masih lagi kotak-kotak proporsi badan dia, lepas tu macam Lego. Dan ada juga Legend Edition. Legend Edition ni memang untuk kolektor yang lebih dewasa dan harga pun lebih sultan lah. Tapi Alhamdulillah sekarang kita dapat line up terbaru, okay, yang mana proporsi badan dia jauh lebih bagus berbanding Galaxy version, iaitu Galaxy version S. Dan untuk Galaxy version S ni memang dah sangat-sangat famous lah, ataupun dah sangat viral sekarang ni. Dan untuk karakter-karakter ataupun line up dia pun dah bocor sekarang ni. Antaranya ada Ultraman Omega, ada Ultraman Z, Ultraman Taiga, Ultraman Trigger dan lain-lain lagi lah. Korang boleh tengok dekat dalam video ni, macam-macam dah dikeluarkan. Sampai kotak dia pun dah keluar guys. Okay, jadi kalau korang tanya saya, adakah saya akan beli ataupun tidak, korang kena tunggulah. Okay, nanti saya akan review dan saya akan bandingkan dengan dia punya saingan dia, iaitu Keyplay guys. Keyplay ni memang salah satu lawan lah kepada Blockis ni kan. Kalau bab-bab Ultraman ni, Keyplay dan juga Blockis ni memang antara dua company yang sangat-sangat famous lah, dan dua company yang menyediakan figure Ultraman official dengan harga yang murah. Tapi sekarang Blockis dah upgrade dia punya permainan, ataupun dia dah step up game dia. Dia keluarkan Galaxy version S ni. Adakah Keyplay akan terkubur? Kita sama-sama nantikan lah. Tapi buat masa sekarang ni memang saya sangat tertarik, dan saya rasa memang inilah salah satu langkah yang sangat bagus daripada Blockis lah, yang mana memang memberi pilihan yang lebih banyak untuk kita. Tapi ada berita buruk dia ataupun benda yang tak baik juga berkaitan dengan Blockis Galaxy version S ni. Dia akan menyebabkan dompet kita hilang duit secara serta-merta.